setelah selesai disemak, saya berpuas hati cara-cara yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P062 Sungai Siput adalah seperti yang berikut. 1. Nagarindam Arati Singgara Bolu bebas. 2. Michael Jayakumar Dewaraj akan diterima Parti Keadilan Rakyat PKR. 3. Bagaimana anak lelaki SK Sastani Barisan Nasional BN. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 2 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri Bahagian Pilihan Raya N21 Lintang. Saya telah menyemak kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berhati cara-cara yang telah atas kertas penamaannya. Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam Bahagian Pilihan Raya N21 Lintang adalah seperti yang berikut. 1. R.R. Haji Muazzam Yudlan dari Parti Islam Malaysia. 2. Datuk Haji Muhammad Zulkifli bin Haji Harun dari Parti Barisan Nasional BN. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 3 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri Bahagian Pilihan Raya N22 Jalon. Saya telah menyimak kertas penamaaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati cara-cara yang telah kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam Bahagian Pilihan Raya N22 Jalon adalah seperti yang berikut. 1. Encik Liu Liu Au dari Parti Barisan Nasional. 2. Encik Kalimutu Alaki Simo dari Parti Bebas. 3. Encik Loh Zi Yi dari Parti Tindakan Demokratik DAP. Calon untuk N22 Jalong, saya rasa peluang memang ada, tapi kita kena bekerja kuat jugalah. Calon untuk Tun calon Parlimen Sungai Siput. Ya, kali ini yang penting ialah pengundi memang nak tengok siapa yang betul-betul beri perkhidmatan atau membawa pembangunan kepada rakyat jelata dan kawasan sendirilah. Itulah saya ingat 50-50 lah, kita kena kerja kuat. Ada harapan, tapi saya tak boleh katakan saya yakin saya akan menang. It depends on the people. Tapi pandangan saya secara peribadinya tidak memberi impact lah kalau bebas tu. Masih orang kata walaupun 3 penjuru, tapi sebenarnya hakikatnya masih lagi 2 penjuru lah. Pertandingan antara PAS, Pakatan Rakyat, UMNO Barisan Nasional. Ya. Sekarang saya nampak perjalanan dah berjalan lancar dan teratur. Saya terima kasih kepada parti-parti yang bertanding lah kerana mengikut peraturan dan peraturan yang ditetapkan lah. Ya. Maka saya telah pergi rata-rata lah untuk berjumpa dengan rakyat, mendengar keluhan mereka, mendengar permasalahan mereka. Maka saya amat yakin bahawa Barisan Nasional dapat menawan balik Sungai Siput.